عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan mendapat reza Allah di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam menyambut Aidilfitri dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melalui Ramadan yang penuh keberkatan. Aidilfitri bukan sekadar kegembiraan zahir atau menikmati hidangan, tetapi ia adalah hari penyucian jiwa, kembalinya manusia kepada fitrah dan kemenangan rohani selepas dididik dalam madrasah Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia mendirikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, antara roh terbesar Aidilfitri ialah kemenangan hati yang bersatu dan ukhuwah yang diperkukuh. Islam hadir bukan untuk memecahkan saf, tetapi menyatukan ummah, bukan menyalakan permusuhan, tetapi memadamkan kebencian serta membina kasih sayang berasaskan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kita melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang bermaksud dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Abghadur rijali ila Allahil aladul qasim." Yang bermaksud manusia yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka bermusuh. Aidilfitri bukan sekadar hari bergembira, tetapi hari membersihkan hati. Ia hadir untuk memadamkan dendam dan meleraikan permusuhan yang tersimpan lama. Dendam adalah penyakit hati yang halus tetapi berbisa, memutuskan silaturahim dan menutup pintu rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang menahan marah dan memilih kemaafan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kadhimina al-ghaiza wal 'afin. Wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud dan orang yang menahan marah serta memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Imam Al-Ghazali pernah berpesan, Al-hikmu la yukzi al-aduwa bal yuhrikul qalba. Yang bermaksud, dendam tidak akan menyakiti orang yang engkau benci, tetapi akan membakar hatimu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Aidilfitri adalah hari menghidupkan budaya bermaaf-maafan yang lahir daripada hati yang ikhlas, bukan sekadar ucapan di bibir. Rasulullah SAW adalah teladan tertinggi dalam sifat pemaaf. Pada hari pembukaan kota Mekah, ketika baginda berkuasa penuh, baginda tidak membalas kezaliman, bahkan memberi kemaafan dengan kata-kata idhabu fa antum tulaqa, yang bermaksud pergilah kamu semua, kamu adalah orang yang dibebaskan. Inilah kemuncak akhlak Islam, iaitu memaafkan ketika kita mampu membalas. Ibnu Al-Qayyim berkata, Al-'afwu sadaqah an-nafsi wa huwa a'la anwa'is sadaqat. Yang bermaksud memaafkan adalah sedekah jiwa, dan ia adalah sedekah yang paling tinggi nilainya. Memberi maaf kepada seseorang tidak akan mengurangi kehormatan atau merendahkan darjat kita. Bahkan kemaafan adalah tanda kebesaran jiwa dan iman. Sikap pemaaf inilah yang akan mengangkat martabat dan kedudukan seorang di sisi Allah. Justru Rasulullah SAW menegaskan perkara ini melalui sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ma zadallahu 'abda bi'afwin illa 'izza. Yang bermaksud, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada khutbah pada hari ini. Yang pertama, marilah kita menyambut Aidilfitri ini dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran sebagai tanda ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hiasi hari kemenangan ini dengan amalan mulia seperti ziarah, bermaaf-maafan dan memperkukuh silaturahim serta ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, janganlah kita mencemari kesucian hari raya ini dengan melewat-lewatkan salat, mendedahkan aurat, pergaulan yang bebas serta perbuatan atau hiburan yang bercanggah dengan syariat. Marilah kita menadah tangan memohon kepada Allah SWT agar dikurniakan usaha dan kekuatan untuk terus istiqamah, menunaikan solat secara berjemaah, berqiyamul lail, bersedekah, berpuasa sunat dan lain-lain walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Teruskan berdoa semoga bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا بطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengambil kelebihan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal ini kerana menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shama Ramadan thumma asba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Yang bermaksud sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal, nescaya mendapat pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kegembiraan menyambut hari lebaran, janganlah kita lupa untuk bersopan santun di jalan raya. Berpada-padalah ketika menikmati juadah bagi mengelakkan pembaziran dan menjaga kesihatan. Pastikanlah rumah yang ditinggalkan dalam keadaan selamat agar terhindar daripada bencana kebakaran, kecurian dan sebagainya. Pada masa yang sama, ingatlah nasib saudara kita yang tertindas di bumi Palestin dan kesusahan mereka menjalani ibadah puasa dan menyambut hari raya dalam pemusnahan tempat kediaman mereka. Marilah kita terus mendoakan semoga mereka sabar dan kuat menghadapi ujian perjuangan di bumi Palestin, di samping kita terus menghulurkan bantuan dan sumbangan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية سبحانه وتعالى Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Wali Sumui Wali Al-Ahli Kebawah Duli Paduka Mulia Rumah Kota Pahang Tengku Hasanan Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kebawah duli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك الزيارة وصلاة في المسجد الأقصى وهو حرب عظيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا فهم خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرفاه واصرف عنها الوباء وقنا الشر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله